Ada saya nampak pengkritik filem ni, diorang ni dah macam influencer. Followers ramai. Diorang punya review pun bagus. Diorang pandai buat review kan. Sama ada filem tu boleh pergi atau tak, kadang bergantung pada dia kan. Ni pengkritik filem ni. So saya macam terfikir, kenapa tak macam kita panggil diorang ni kan, collab dengan diorang, brainstorm dengan diorang, tanya diorang, korang ni sebenarnya ni cakap terus terang, macam korang ni sebenarnya nak filem macam mana? Sebab impact diorang sangat kuat tau. Kadang kita tengok satu filem tu dah spend berapa juta ni, terus kena sampah tu. Tiba-tiba dia sampahkan ke filem tu. Tiba-tiba filem tu flop. So panggil lah diorang. Jangan cerita filem yang dah keluar ni, cerita filem yang akan datang. Okey, kita panggil semua ni pengkritik filem ni. Okey, sekarang ni korang ni bangun. Korang ni sama-sama kita brainstorm the idea. Panggil lah diorang jadi part of the AJK Finas ke aku tak tahulah kan. Bagi diorang satu ni jawatan ke kan. Jadi cari seorang leader panggil. Aku rasa diorang punya impact sangat-sangat kuat untuk industri filem kita. Ini point of view saya sebagai saya tengok industri kita as a whole lah.